Kami dari PDS Training Camp dan Central Cafe ini mengharapkan Okey, hai, Assalamualaikum dan selamat Hari Raya sekali lagi kepada korang semua. Okey, jom kita sembang-sembang sikit macam mana video ni dihasilkan. Kalau korang semua nak tahu, video ni dihasilkan dalam masa 1 hari sahaja tau. Korang bayangkan kita orang buat ni pada waktu bulan puasa. Puasa ke berapa pun aku dah tak ingat dah. Masa tu panas, lepas tu nak train lagi diorang ni macam-macam ragam. Korang tengoklah sendiri nanti ada edisi macam Charlie Chaplin, tak tentu arah. So korang kena faham lah kan, sebab diorang ni semua bukannya Gen Z, tapi dia ni semua Gen late season yang marah. Okey, kalau korang tengok video ni pula ya, video ni adalah video yang untuk tempoh perkhidmat bagi staff PD Century Camp dekat sini. So korang tengok lah kan, aku dah pesan dah, suruh diorang stop. Lepas tu nanti diorang gerakkan kawan dia, dah bergerak tak tentu arah pula. Cuba korang tengok ni macam mana ni, anda nak pergi mana ni, okey. Lepas tu yang ni pula ni tengok dah, okey, dah tahu mana pula tak masuk pula ni. So aku pilih lagu di memang sesuai lah, lagu Fazula dengan Fatimah, lagu Raya Pumpang-Pumpang. Okey, kalau korang semua tahu, tapi disediakan ni majoritinya kerja melebihi 10 tahun. So korang tengoklah kejap lagi korang tengok Otai dia berapa tahun dah kerja kat sini. Otainya 23 tahun kerja kat PDC. Okey, lepas ni kita masukkan pula lagu video trending raya nombor 1, lagu Mama Papa Raya. Lagu bagi aku ini lagu raya memang paling best. Korang tengoklah, inilah Asia Charlie Chaplin yang aku cakapkan tadi tu. Aku dah suruh kompos dulu, berjam gerak, lepas tu baru jog bergerak sikit, lepas tu bergerak. Ini masing-masing laju nak ke mana, korang nak ke mana ni, kaya lambat lagi. Apa-apa pun, okay lah, sangat enjoy dengan team PD Century Camp. Korang semua sangat sporting. So inilah kenangan memori kita raya untuk video raya 2026. Terima kasih semua.